menggunakan mesin basuh seperti anda boleh lihat. Ini pintu mesin basuh. Jadi kelebihan produk ini adalah untuk mengasah ataupun fuck off. Jadi baiklah, ini produk kami yang kami namakan sebagai Spin Mania yang akan kami daftarkan dalam pertandingan Medatech. Jadi produk ini berkonsep ataupun diambil konsep daripada rupa bentuk sebuah mesin basuh. Seperti anda boleh lihat di depan ini adalah rupa pintu depan mesin basuh. Jadi apakah kelebihan produk ini? Jadi produk ini boleh digunakan oleh dua golongan pelajar, iaitu kanak-kanak yang berkumpulan khas dan juga kanak-kanak normal. Yang kedua ialah produk ini menarik dan juga menggunakan barang-barang yang terpakai. Jadi ia bukan sahaja menjaga alam sekitar kita, dia juga menjimatkan kos. Jadi yang seterusnya ialah produk ini boleh mengasah kemahiran menulis kanak-kanak. Seperti yang anda lihat tepi ini adalah bintik-bintik warna-warni yang apabila kanak-kanak memusingkan rolet di tepi ini, apabila mereka mendapat warna yang telah dipilih, mereka akan menyambung garisan mengikut titik-titik ini. Jadi bukan sahaja dapat mengasah kemahiran menulis mereka, mereka juga dapat mengasah kemahiran motor halus mereka ataupun kemahiran motor mereka seperti cara memegang pensel dan juga cara menulis. Itu sahaja. Untuk pengkomersialan produk, yang pertama ialah bahan bantu mengajar yang mesra guna, iaitu kami menekankan tema alam sekitar ataupun alam semula jadi. Yang kedua, ia boleh dijadikan sebagai produk permainan pendidikan yang boleh diletakkan di tadika atau taska. Yang kedua, bahan-bahan yang kami gunakan ialah bahan-bahan alam sekitar, jadi ia tak perlu menggunakan kos yang banyak, dan saya rasa ia sedikit sebanyak dapat membantu guru prasekolah, guru tadika dalam menjalankan aktiviti pembelajaran di dalam kelas. Itu sahaja.